Yang ini Samsung Galaxy A57 5G. So bagi aku, handphone mid-range sekarang makin hari dah makin improve. Dah tak macam zaman dulu kan. Asal phone mid-range je, dia punya function, dia punya spek, dia punya kamera dia asal boleh. Tapi untuk tahun 2026 ni, bukan macam tu lagi dah. Even phone mid-range pun dah lebih dari cukup. So untuk hari ni, aku nak bercerita mengenai Samsung Galaxy A57 5G. Let's go. Nombor 1, phone mid-range. Normally lah kan, dari segi spek okey. Tapi dia akan slack dekat bahagian kamera. Tapi dia tidak berlaku dekat Samsung Galaxy A57 5G sebab handphone ni dia ada satu fungsi yang dinamakan sebagai nightography. Maksudnya bila korang ambil gambar low light, gambar kat luar pada waktu malam, Samsung akan improve dari segi dah kurang noise, gambar jadi lebih cerah. So that kalau korang ambil phone ni, ambil gambar dekat luar, waktu gelap, waktu malam, dia dah improve banyak berbanding model-model sebelum ni. Lepas tu dari segi kamera, dia ada 50 megapiksel wide camera. So sensor dia dah lebih besar, gambar dia dah lebih, bagi aku dari segi absorption cahaya dah lebih improve. So that bila korang ambil gambar dah kurang blur and kurang gegar. Sebab dekat dalam pun ada OIS juga, Optical Image Stabilization. Lepas tu bukan setakat kamera je, untuk video pun dah improve dari segi low light ataupun indoor punya setting. So bagi korang yang selalu ambil phone ni untuk shoot gambar, korang pergi cafe ke, nak shoot video indoor, so result dia korang boleh tengok hasil dia. Bagi aku dah improve and dah lebih dari cukup untuk dari segi mid-range punya phone. Lepas tu juga kalau korang tengok betul-betul, dia ada triple camera setup tau. Dia ada main camera, dia ada ultra wide camera and dia ada macro camera, so that korang boleh ambil gambar kecil-kecil. Lepas tu dari segi spek, 50 megapiksel main kamera, 12 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro dengan 12 megapiksel front kamera yang support Super HDR. Lepas tu let's talk about design dia pula. Okey, dari segi kenipisan dia dah lagi nipis berbanding model sebelum ni. And dia punya design dia more to like a bit glossy, and dekat tepi-tepi ni dia tak glossy tapi dia matte, so that korang nak grip pun lebih sedap. And kat sini dia ada macam satu lekuk tau. Dia macam, let's say kalau korang nak pegang pun dia lebih more grip. At the same time juga dari segi IP rating, kat dalam ada IP68. Meaning kalau setakat kalau korang terjatuh dalam kolam ke, tertumpah air, korang dah tak perlu risau. Lepas tu juga dari segi performance, okey, untuk Samsung Galaxy A57 5G ni, dia 15% lagi better daripada previous model sebelum ni. Lepas tu juga untuk kaki gaming, aku ada satu good news, dia punya vapor chamber juga lebih besar, so that kalau korang main game, dia punya suhu dia tetap akan maintain. And bila korang main game tu, korang takkan notice, dia akan mengurangkan risiko game tu macam stuck ataupun lag. Sebab vapor chamber dia dah improve, lebih besar, handphone punya temperature pun dia lebih stabil. Next, let's talk about battery pula. Okay, walaupun phone ni nipis, dekat dalam bateri agak besar juga tau. And kat dalam ada 5000 mAh dan Samsung claim dia boleh bertahan sehingga 2 hari. Let's say kalau korang pakai daily and korang pakai buat macam benda-benda yang tak terlalu berat sangat. Lepas tu juga dari segi charging speed, dia ada super fast charging 2.0. Let's say kalau korang charge selama 30 minit, dia boleh naik sehingga 60%. Yang ni yang paling penting. Untuk phone Samsung ni kan, dia support sampai 6 kali OS upgrade and 6 tahun security update. So korang bayangkan, korang beli phone ni boleh pakai lama, and bukan macam brand lain yang hanya sediakan macam 2 tahun ke 3 tahun macam tu je. Sehingga 6 tahun boleh pakai and korang akan sentiasa dapat update. Next, let's talk about fungsi AI juga. Okay, dekat dalam ni pun ada AI yang dipanggil Intelligent Features. So macam fungsi-fungsi basic macam Object Eraser, Best Face and then Edit Suggestion pun ada siap-siap dekat dalam ni. Korang tak perlu risau juga. So untuk AI features, macam previous model sebelum ni juga, sangat berguna untuk korang edit-edit sikit gambar korang. Last but not least, aku dah try phone mid-range ni and bagi aku dia dah improve banyak dari segi yang paling penting, design dah lebih nipis and dia boleh ambil gambar low light dengan lebih baik berbanding previous model. Paling penting, ada security update yang sangat lama sehingga 6 tahun and 6 kali OS update. What do you guys think dengan mid-range Samsung kali ni? Samsung Galaxy A57 5G. Aku dah pakai and now it's your turn.